Assalamualaikum and welcome back to my channel. Hari ni aku nak buat Shopee haul barang anak-anak. Dah nak kan, so mestilah kena top up barang anak-anakku. Tak banyak, ada 6 parcel je. Dan ada satu parcel tu aku dah buka sebab aku excited nak suruh anak aku guna benda tu. Barang pertama adalah ini, barang yang aku dah buka tu. Sebab aku excited nak suruh anak aku guna. Si adik. Barang ni nama dia apa? Pelampung. Pelampung kos. Kerusi pelampung untuk baby. Lebih kurang lah macam tu nama dia. Dia ada banyak design tau, tapi aku pilih yang ni. Yang depannya ada benda bulat ni. Ini boleh lah kalau letak susu dia ke apa kan. Begitulah ceritanya. Okay, next parcel. Parcel ini aku buka random je lah ya. Gunting ni, gunting pula. Pisau ni dah lama. Aku tak tukar dia punya bilah. Malas. Apa ni? Kita buka lah. I show you what I bought. Minyak. Minyak apa nama? Minyak Yuyi. Ini minyak ni untuk aku, bukan untuk anak aku. Sebab bagi aku minyak ni agak panas untuk baby. Tapi tak tahulah, mungkin setengah baby boleh tahan. Tapi aku rasa macam anak aku tak akan tahan minyak panas ni. So aku je yang pakai. Aku pakai sebab aku nak buang angin dalam badan. So minyak ni memang function lah untuk aku. Aku beli 2. Sebab satu nak letak dekat rumah mak aku, satu lagi rumah mertua aku. Okay. Next, yang ini. Ini anak aku punya. Kena habis dah. So kenalah restock. Minyak Thailand babyku. Yes. Sebelumnya aku pernah beli dan aku beli lagi. Next, buka apa ini dulu lah. Yang ini aku tak pernah beli. Aku beli sebab aku nak try. Ramai mamis kata yang ini bagus, especially untuk kembung perut, untuk batuk sesemua, untuk cairkan kahak anak. This is baby herbal cream. Cakap. Ada ni. Ori lah kan kalau ada benda ni. Okay, last item untuk parcel ni, yang ini. Yang ini adalah teeter. Aku pernah beli dekat Eco Shop, lepas tu aku beli lagi dekat Shopee. Apa? Autumns. Tahu lah nampak ke tak? Beli 2 untuk anak aku gigit-gigit. Next parcel. Dah start separ. Aku nak buka yang ini. Okay. Sudah kelihatan di situ. Terbalik. Dr. Isla Baby Tableware 5 pieces set. Ini dia ada ni lah. Pinggan makan dia, mangkok, bib, sudu garfu dengan cawan dia. Mana mangkok? di sini.
pun siap bagi apa? Dust bag. Cawan. Ada straw. And then ni dia punya bib. Aku rasa ni aku ambil colour pink. Ini mangkuk. Sudah garpu. Comel gila. Ni apa tu? Boleh pakai air. Boleh mandi-mandi. Boleh masuk muka. Oh, ini aku rasa penutup cawan. And then ni mangkuk. Itu sajalah dalam kotak ni. Okay, next parcel. Yang ini coba diguni. Ini adalah wipes. Aku restock wipes ni. Sekarang aku guna wipes ni je. Murah jimat. Okay je wipes dia. Dan aku pun kulit dia okay dengan wipes ni. So ya, aku beli wipes ni saja sekarang ni. Aku beli 10 untuk stok sebulan dulu. Okay, next item adalah ini box ni. Pampers si abang. Aku beli 2. Satu paket ni jatuh 20 berapa ringgit aku beli? 25 ke 23 macam tu. Orang ingat jenama ni mahal kan? Ya, dia memang mahal, tapi kualiti dia memang tip top. So, korang yang belum cuba tu boleh cuba. Memang best. Aku dah try hari tu. Tapi aku beli yang si adik punya. Kali ni aku beli si abang punya. Apa dia punya kualiti memang tip top. Memang lembut gila dia punya pampers. Lepas tu memang tak tahu nak cakap, korang kena try sendiri. Aku beli 2 je dulu pampers tu. Sebab si abang dia dah start pakai spender untuk training ke spender tu lah. Dia dah start pakai spender tu. Dia dah boleh buang air besar, buang air kecil dekat toilet. So dia dah kurang pakai pampers. So ya, aku beli sikit ni je dulu. 2 pack ni je. Kalau tak cukup nanti baru aku beli lagi. Okay, last parcel adalah ini. Ya, lampu raya. Ya, lampu raya. Blender. Tapi apa kena mengena blender dengan barangan aku? Okay guys, si adik dia dah start makan. So ya, baby kalau start makan kan dia punya tekstur makanan tu kan macam paste tu lah kan, lembek macam tu. So kat rumah ada blender sebenarnya, tapi blender tu dah blend cili, blend kunyit semua. So takkanlah nak blend makanan anak aku. Boleh sebenarnya kalau cuci elok-elok, tapi aku fikir balik, aku beli je blender baru. Sebab akan datang aku akan guna juga blender ni. Ya, baby dia akan, tekstur makanan tu akan berubah seiring dia punya umur tu. Sekejap je dia akan pakai blender ni. Mungkin dalam beberapa bulan macam tu. Lepas tu dia boleh dah makan tekstur macam kita makan tu.
So sementara tu, ya, blender ni akan menjadi alat yang sangat function untuk aku. Okay? Okay, ini semua barang-barang yang ada dalam kotak aku dah keluarkan. Dia ada buku panduan dia. Dia ada apa? Motor dia apa? Dia ada ni. Allah. Dia ada chop sirim Oh tu. Dari situ dia ada penutup blender. Dan dia ada blender dia lah. Dan dalam ni dia ada apa? Blender kering. Ini blender basah. Ini blender kering. Yang aku ambil ni 1 liter. Okey lah, tak kecil sangat dan tak besar sangat. Okay guys, sampai di sini sahaja aku punya shopping haul. Tak tenangnya buat haul dengan anak-anak. Aku berlari-lari mengejar anak. Dan ini saja barang yang aku nak share untuk kali ni. Kalau korang nak barang-barang ini, aku letak dia punya link dekat description box. Okay? Okay, sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Bye!